dalam menghadapi Allah. Lagi peringkat peluk bawang. Umi, saudara, tunggu-tunggu umi madu mesti urut peluk bawang tu. Cuma rumah singa peluk bawang tu. Padahal dia asalkan melupa apa anak ni. Menyegelam melupa anak bawang peluk kami. Kira han melupa. Dia tak peluk kulit, dia tak peluk kulit, dia tak peluk kulit. Han dia membaca atau bawang tu. Begitulah ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kecil orang yang tegur dua krek tak peluk dia. Tengah tegur lain pakai. Habisnya tak peluk lain tu. Yang tak pernah coba ujung han tu. Berulangnya enha katanya, enha pakai, watih lah, watih pakai. Nah, urang galak bahawa bakat tamam pun satu A sampai ngapai itu satu A kalau nggak. Nah, urang tu. Tapi si panggil inilah yang dikun adalah bukan baik dalam kejadian, tetapi baik di dalam penilaian. Baik dalam penilaian harus melalui pengorbanan. Maka dikun oleh Syekh Abu Talib Al-Mati, pengorbanan yang pertama adalah harus menghilangkan sifat ubudiyah. Iban mana sifat ubudiyah? Menyograh ia harap itu. Pakai mudah karena nak pegang di Tuhan menyograh kaji dia itu. Itanya mengikat pakai karena ia yang pegang di Tuhan tergerak. Nah, ingat ke ia dia gerak. Tetapi beliau nak pegang yang modelnya payah pegang dah. Dan posisi tak pakai lintayo dalam ubudiyah kita kepada Allah menggunakan makna sifat rububiyah. Berarti betul. Kan menggunakan sifat rububiyah. Tetapi menggunakan makna yang ada dalam sifat rububiyah. Salah satu daripada sifat rububiyah adalah istighna. Allah punya sifat istighna. Kaya Allah Ta'ala an kulli syai'in masua. Yang kedua siapa hendak perleh? Puan mana? Pakai Tuhan hendak perleh ke A, ke B, ke C, ke D. Hendak perleh kada barangnya barang hendak madu. Barang yang kena hendak perleh Allah kepada aku betul. Pakai barang yang hendak. Apa ni hendak saja tu? Nyan awai hendak sama dengan di berasal daripada hendak. Gönüllerde hasretin var, yürekler aşkınla çarpar, sensiz dünya bir